Mita tak sunburn Kak Lin. Mita memang hitam. Itu yang berlaku dekat adik kita nama Mita. Pada mereka yang kulit gelap, memang dari lahir, memang tan skin. Ramai tanya, betul ke Kak Lin? Boleh ke putih? Jom Kak Lin share satu persatu perjalanan. Macam mana dia pakai krim putih Kak Lin, dia dapat kesan. Tetapi korang kena tengok video ni sampai habis supaya korang tahu macam mana Mita ni dari kulit tan skin boleh dapat kulit cerah. Jom Kak Lin share. Ingat tak, Kak Lin pernah share adik Mita kita ni bulan 1 dia start pakai tahun ni. Ini kulit dia sebelum. Okey, korang dah tengok kan? Kulit dia memang gelap. Sebab saya selalu kena tegur, muka je putih tapi tangan hitam. Itulah rasa down sangat Kak Lin. Nampak? Muka ni macam-macam produk dia boleh jumpa. Dia boleh cerahkan kulit muka. Tapi muka dengan tangan dia tak sama. Tak sama sampai dia down. Dah cuba macam-macam. Dia dah pakai, dia dah makan, dia dah try dah. Sampai rasa dia tak percaya dah nak cuba macam-macam. Termasuklah Kak Lin punya produk dia tak percaya dah. Tapi pada satu masa tu dia tengok perubahan anak Kak Lin. Sebab kulit anak Kak Lin tu lebih kurang dia juga. Tan skin. Dia rasa betul ke boleh pakai? Betul ke boleh putih ni? Jadi dia cubalah dulu. Start daripada bulan 1. Dia konsisten. Dia trust the process. Bulan 4 dia dah nampak kesan. Daripada bulan Januari sampai bulan April dia nampak kesan dah. Dan dia konsisten lagi pakai. Kalau nak tengok tak perubahan dia sekarang. Kak Lin percaya siapa yang tan skin ni mesti suka dengan perubahan adik Mita ni. Tengok sekarang. Tada! Korang suka kan? Nampak tak? Bukan sekat kalau kita tengok dia memang kita suka. Apa lagi yang dilalui oleh adik Mita kita ni weh. Seriously Kak Lin happy gila. Korang tengok ni. Tangan dia dah putih dah macam muka dia weh. Dah balance. Tak ada dah orang nak mengata-ngata. So macam mana guys? Apa-apa ni Kak Lin dah pesan. Apa-apa yang kita nak pakai sentiasa konsisten. Tahniah adik Mita.